Sentimen pelabur asing terhadap Bursa Malaysia kekal berhati-hati apabila institusi asing terus mencatat jualan bersih minggu lalu dengan jumlah aliran keluar mencecah ringgit Malaysia 912.6 juta. Jualan bersih berlaku setiap hari dagangan dengan kemuncak pada hari Rabu sebanyak ringgit Malaysia 329.2 juta, diikuti Selasa ringgit Malaysia 256.5 juta, Khamis ringgit Malaysia 156.5 juta, Isnin ringgit Malaysia 106.3 juta dan Jumaat ringgit Malaysia 64.2 juta. Tiga sektor berjaya menarik minat belian asing, teknologi dengan ringgit Malaysia 79.2 juta, pengangkutan dan logistik ringgit Malaysia 57 juta serta tenaga ringgit Malaysia 1.3 juta. Pelabur runcit pula kekal aktif merekodkan belian bersih ringgit Malaysia 339.7 juta untuk minggu kedua berturut-turut.